hari ke-18 cabaran 100 hari tip kewangan. So sebelum itu, jangan lupa save video ni untuk rujukan anda masa depan. Ramai orang suka benda yang ditawarkan dalam limited edition dan kebanyakan orang rasa FOMO dan rasa tak sabar dan nak benda tu segera. Sebab lagi cepat kita up kat media sosial, kita rasa kita adalah orang yang mengikuti trend. Hakikatnya, orang yang berjaya dalam menguruskan kewangan sebenarnya orang yang lebih tenang dan cool dan tidak terikut-ikut dengan gaya dan juga trend. So biasanya diorang pandai tau tahan nak kehendak yang sementara. So apa yang perlu diorang buat? Diorang bukan tak mampu pun nak beli sebenarnya. Diorang pilih waktu terbaik bila nak beli. Sebab selalunya bila ramai orang dia banyak duit, dia cepat-cepat nak tukar telefon, cepat-cepat nak tukar kereta kepada orang kata brand yang baru, model yang baru. Betul tak? Dan cepat-cepat upgrade lifestyle. Sedangkan simpanan masa tu belum stabil lagi. Jadi orang yang bijak kewangan sebenarnya dia hidup yang sederhana. Pernah tak jumpa toko-toko yang multi millionaire dia punya handphone kadang-kadang nak Allah, orang kata bukan up to date lah. Gaya tak apalah, simple kan, tapi benda-benda yang ada pada dia. Sebab kenapa? Diorang mengamalkan delay gratification. Diorang tahan dulu, hold dulu. Sebab apa benda yang diorang nak sekarang, sebenarnya kadang-kadang diorang fikir tak ada pun kegunaan pada masa depan. Jadi diorang tahan dulu keinginan untuk dapatkan barang-barang yang dirasa tak perlu pun digunakan ketika itu. Jadi delay gratification ni adalah antara rahsia-rahsia orang yang kaya dan percaya dalam kewangan.